Assalamualaikum. Kali ni nak buat cheese good express. Sebab apa kata express? Sebab bahan cheese dia dah buat dah. Lebihan buat cheesecake hari tu. Okey, bahan-bahan mula kita perlukan biskut tawar biasa, susu cair, Nestum dan Milo. Okey. Yang ada dalam bekas tu sis dah buat dah tadi satu layer. Okey, mula-mula celupkan biskut tu. Kita buatlah. Letak cheese, letak Nestum, letak Milo. Lepas tu ulanglah berapa layer korang nak sampai cheese habis. Cheese dia ni memang dah ada. Next time lah saya buat video pasal cheese good ni full ya. Ni sebab nak habiskan cheese yang buat kek hari tu. Lepas tu dah letak cheese, taburkan je Nestum dengan Milo tu. Ikut berapa banyak korang nak tabur. Selain benda tu, benda lain pun boleh juga untuk tabur. Horlicks ke, choco chip ke, chocolate rice ke, ikutlah. Lepas dah siap buat ni, bolehlah simpan dalam peti sejuk semalaman ataupun 2-3 jam pun dah cukup. Dia dah sejuk tu bolehlah makan. Memang sesedap rasa tau. Lemak-lemak krim dia tu, krim cheese tu, dengan Nestum, dengan Milo. Budak-budak memang suka sangat. Ni dia orang sebab sis buat macam ni barulah biskut tu jalan. Kalau tidak memang tak habis lah. Ni memang misi untuk perhabiskan biskut. Okey, dah siap. Bolehlah, dah sejuk, nanti dah simpan dalam peti, boleh makan. Memang sedap tau. Okey, terima kasih dah menonton video ni. Sekian dulu. Next time sis buat video full pasal cream cheese dia ya. Okey, jom makan. Bye.